sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Tujuan saya berdiri di sini ingin memberitahu kami daripada JTA Alumni Madrasah Al-Sadah ingin memohon pada semua jamaah yang hadir pada hari ini untuk sama-sama kita meningkatkan lagi pelajaran ataupun peningkatan Madrasah Al-Sadah Al-Arabiyah. Yang Berusaha Puan Jamilah binti Abdul Hakim, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Tenggara. Yang Berusaha Puan Mazlina binti Ahmad, Pegawai Pelancongan Tertinggi Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Tenggara. Yang Berusaha Tuan Haji Sahar bin Haji Atan, Pengurus Besar Al-Firdaus Travel Singapura dan isteri. Yang Berusaha Tuan Haji Ustaz Andi bin Atan, Pengurusi Masjid Mujahidin Singapura. Yang Ustazah hormati Alhamdulillah Ustazah Suma binti Fadali, Pengurusi Alumni Madrasah Al-Sadah Al-Arabiyah Singapura. Seterusnya sekalian para ibu dan ayah. Ibu-ibu angkat tangan ibu-ibu. Nenek-nenek, tuan yang tambah. Kakak-kakak, manu tak laku ya. Ayah-ayah angkat tangan ayah-ayah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Hikmah dah macam-macam dia tuan-tuan kan. Hamadathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Dikandung anak ni susah campur susah, demi susah lepas susah. Jadi bila dia berdoa, insya-Allah ustazah dia telah memberikan dia sihat dia untuk anak yang dikandung, untuk anak yang dilahirkan. Kan seorang ibu yang melahirkan banyak urat yang putus, betul tak? Masalahnya urat yang putus tu tak menghafal Quran. Kalau semua hafal Quran ya dengan kak sekalian, itulah jawapan makcik-acik ni. Ya? Tak boleh yang salah nak hafal-hafal. Urat dah putus. Masa bila putus dekat? Masa beranak meneran dulu. Pasalnya urat shopping tak putus. Ustazah pun tak tahu dia scan ni berapa. Dia tahu pula tu urat yang hafal Quran putus. Ya? Tapi urat shopping ni elok sekali buka. Tuan-tuan macam-macam urat putus tuan-tuan. Hampir kekurangan kalsium kita, zat yang ada pada badan kita, hormon kita. Tapi ada tak kita ungkit benda tu kat anak-anak? Taat dengan mak ni berapa banyak kalsium mak pada Apip? Ada tak cakap macam tu? Tak pernah bro saya dengar dalam mana-mana drama macam tu ayat dia. Ya? Pulang ada hormon lah. Hormon mana hormon? Tak apa pula kita dengar. Tak ada tuan-tuan, tapi percayalah. Subhanallah. Subhanallah. Mari kita sejenak mengingat kasih ibu bapa yang tiada terkira. Walaupun dirinya letih serta penat, namun di wajahnya tetap bergembira. Cobalah bayangkan kasih ibu bapa yang mengasuh kita petang dan pagi. Hanya dibayangkan banyaklah yang lupa setelah dewasa tak terkenang lagi. Wahai anak muda, janganlah lupa
Wahai orang muda, janganlah lupa taat dan doakan kedua ibu bapa. Mari kita sejenak mengingat kasih ibu bapa yang tiada terkira. Walaupun dirinya letih serta berat, namun di wajahnya tetap bergembira. Bila ibu bapa telah dibawa pergi menuju pusara, meninggalkan kita baginya permata tak berguna lagi selain doa dari anak yang bertakwa. Wahai orang muda, janganlah kau lupa. Wahai orang muda, janganlah kau lupa taatlah kepada dua ibu bapa. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, ku kenal kasihmu ibu di dalam hatiku, kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam hatiku. 9 bulanku dalam rahimmu, bersusah payah oh ibu jaga diriku. Sakit dan lama tak kau hiraukan demi diriku, oh ibu buah hatiku. Tuan-tuan, pernah dengar tak lagu ni? Tak pernah. Maknanya tuan-tuan ni suka Quran.
Aminah Bas nombor 3. Okey. Jangan lupa bulan 7 ya. 1, 2, 3, wave.